Unggas memainkan peranan penting dalam diet harian rakyat Malaysia, dari ayam di dalam nasi lemak hingga dalam masakan tradisional. Unggas yang diternak iaitu poultry adalah antara sumber protein utama yang menyumbang kepada kesejahteraan negara. Institut Teknologi Unggas (ITU) menawarkan pengajian yang komprehensif untuk memastikan bekalan ternakan poultry yang berkualiti bagi memenuhi permintaan pasaran yang tinggi dan menjamin kesinambungan bekalan makanan negara. ITU merupakan sebuah pusat bertauliah Tibet Pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. ITU menawarkan pelbagai kursus dari pengurusan ladang poultry hingga teknologi pemprosesan poultry. Di sini, 70% pembelajaran adalah amali bagi menjamin anda bersedia untuk menceburi industri poultry yang dinamik. Pengajian di ITU adalah ditaja sepenuhnya. Selain itu, anda juga akan diberikan tempat tinggal, makan minum serta allowance bulanan sepanjang tempoh pengajian anda. Ditambah lagi, ITU akan membantu anda untuk sama ada membangunkan perniagaan agro anda sendiri atau mendapatkan pekerjaan di dalam industri agro makanan. Syarat menyertai ITU amatlah mudah. Anda haruslah seorang warga negara Malaysia yang sihat, berumur 18 hingga 25 tahun, lepasan SPM, serta boleh membaca, mengira dan menulis. Mudah bukan? Rebut peluang ini, semaikan potensi anda di dalam bidang agro makanan negara. Layari portal KPKM dan media sosial kami bagi memulakan langkah anda untuk menjadi salah seorang pelajar di Institut Teknologi Unggas.